Satria? Macam mana? Doraemon. Tak sangka dia sanggup berkorban untuk kamu. Kau... Apa kau buat? Saya tidak buat apa-apa. Kamu yang laksanakan semua tindakan. Kenapa buat macam ni? Kenapa tidak? Kamu sanggup dipergunakan untuk apa jua misi. Apa salahnya kau diberikan misi yang lebih bermakna? Untuk Cyberraya benar-benar memacu kemajuan manusia. Semua pihak yang mengkhianati wawasan tersebut mesti dihapuskan. Yang memimpin, yang menerangi, yang melindungi tidak adil. Tugas untuk bangkitkan Satria dah selesai. Sekarang sampai masa saya bebaskan Cyberraya. Menakjubkan. Jasad Alicia menghasilkan tahap keserasian yang lebih tinggi. Analisa menunjukkan aktiviti neural yang jauh lebih besar. Baru sekarang saya faham. Inilah sebabnya dia boleh meramalkan masa depan dengan Iris. Malang sekali. Kamu tak indahkan amaran dia. Hati-hati. Takkan kamu nak cederakan rakan kamu lagi? Mana mereka? Kamu dah terlambat. Menyerah saja, Ali. Itu bukan Ali. Ali pendek sikit. Macam kau. Protokol pulau tak jadi masalah. Jangan harap kamu boleh lepas dari sini. Ali! Kenapa dah jadi ni? Kau yang buat? Kau tak tahu dah berapa lama aku tunggu saat ni. Saat kau melutut kat kaki aku. Cik. Ni dah bukan melutut lagi ni. Ni dah sampai terbaring. Aku menang, Ali. Aku menang. Bising betul. Ali, bangun. Kerja kita belum selesai. Kita kena selamatkan Cyberraya dari Zero. Saya tak tahu macam mana. Saya dah cuba yang terbaik. Dah ikut apa yang Mata suruh. Dah buat semua yang saya patut buat. Jadi, sebab kau dah cuba, tak ada benda buruk boleh berlaku. Bukan kau tak pernah lalu semua ni. Kau dah tumpaskan ramai musuh Mata. Ya, sekarang ni keadaan dah huru-hara. Tapi langit yang mendung tak semestinya akan hujan. Jangan sia-siakan pengorbanan mereka, Ali. Jangan duduk merajuk kat sini je. Apa Mata? Dah tak ada orang lain ke? Sampai Mata terpaksa rekrut kamu? Tahu terkejut. Alicia merupakan seorang ejen yang bagus, Ali.
Dia dah mengenali Mata sejak dari kecil. Dan kebolehan dia sekarang jauh menjangkaui umur. Kamu patut belajar mencontohi dia. Kau boleh tahan lah. Aku rasa kau pun hebat. Ada naluri. Semangat. Alisha! Padahal tak cukup berlatih pun. Kau okey? Okey. Tahniah Alisha. Aku dah agak dah kemenang. Ejen Zen tanamkan kepercayaan besar pada kita. Pada kau. Saya nak kamu jadi super agent seperti yang diharapkan dari Projek Iris. Dia sanggup berkorban untuk pastikan kita terus hidup. Kita tak boleh putus asa sekarang. Kita kena teruskan perjuangan dia. Tak sangka dia sanggup berkorban untuk kamu. Halang dia, Ali. Halang Satria. Takkan kau nak mengaku kalah dengan budak tu?